tempat yang ke-6 di Telaga Syahdaud Al-Fatani ni. Kita tengok Telaga dia. Telaga Syahdaud Farid Al-Fatani. Bonang Syahdaud tempat yang ke-6 tu. Itu dia. Tapi kena-kena pun kita hari ni niat dah halal teguh kita hari ni. Dah harga gapo masa tak segan colek tu. Kau senang lagi dulu. Itu dia. Mereka ni lo insya-Allah lawe tadi kata lawe. Lawe mari. Alhamdulillah. Telaga Syahdaud Al-Fatani dah sampai sekarang ni ai tak kena lagi ni. Laga ai ya. Semoga dengan ai berkat daripada Syahdaud Al-Fatani kita. Mudah-mudahan dengan ai ni dia dapat berkat tuan guru kita Syahdaud Al-Fatani. Ai kali laga yen. Ai tak kena ni tengok ai. Ni ada laga yen. Ai laga ya. Laga Syahdaud Al-Fatani. Boleh siapa tak mari boleh mari sini. Ni yang ke tempat yang kena dah ini, tempat yang kena yang kita orang di tarikan ada ahli kampung mari di Telaga Syahdaud Al-Fatani. Alhamdulillah. Di kampung Parik. Di kampung Parik. Dekat dengan Masjid Jamiah Jamiah Ulama Al-Fatani. Ini Masjid Jamiah Ulama Al-Fatani. Kalau sini ada Telaga Syahdaud. Kita ambil keberkatan ya ai. Boleh kita basuh muka, jelo muka. Bila pernah panah dah jelo muka segar-segar. Ujo keberkatan pada Syahdaud Al-Fatani. Bismillahirrahmanirrahim. Alif terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi tempat yang terakhir lah ni. Ini tempat yang terakhir. Tempat yang terakhir di Telaga Syahdaud Al-Fatani. Alhamdulillah kita sampai pula sebagai tempat yang terakhir. Terima kasih belakolah yang sanggup lawe. Sudah juga tempat-tempat kita program jelajah. Tapi dengan jemput Tuhan, dengan pilih Tuhan tu, jadi saya nak kena mundur semula. Naik Mekah, maka mati Mekah, kubur tu Tok E. Itulah sejarah Syahdaud. Beranak sini, mati Tok E. Lebih kurang salah silah dia. Maka Syahdaud ni tinggal anak cucu petani kita lah ni lebih lagi di pondok duk ngaji, iaitu kita dah lah. Kita dia beratur kita duk karya Syahdaud. Hok pondok duk ngaji tu munyatu musalli, ada lagi furu'ul masail. Lepas sejarah hok teroyak hari ni pun kita dia juga. Jadi beratur kita Syahdaud karya. Itulah. Panggil kesel tinggal pesako dia kepada orang tani. Tu sikit banyak hak Syahdaud. Maka Syahdaud ni jadi orang tani tak kuasa, tak mampu nak naik Mekah daerah dia di Taif. Maka bagi orang tani dan juga orang Malaysia